Okey, ni kita ada spy sebiji kan. Spy ni blok dia cara. Blok dia ni dah 025 dah. Lepas tu kita pergi lay balik untuk naik 050. Blok dia cala makan habis. Lepas tu ni alang-alang kita gerimbalkan head dia sekali lah. Kita gerimbalkan head dia. Ni. Kita gerimbalkan head dia. Ni head spy. Blok dia belum siap. Nampak lagi petang lagi lah kita pergi ambil blok ni. Ni spy. Tengok barang ni. Okey. Okey, alhamdulillah. Bal yang kita gerimbal tadi tu dah okey dah. Dah tak bocor. Dua-dua dah okey, alhamdulillah, syukur. Jenuh nak melayan kalau bal yang lama ni. Nak bagi terbersih kan. Okey. Sekejap lagi kita buat pemasangan untuk apa ni, cam dia apa semua. So sebelum tu saya ada hal sikit kat luar kan. Mungkin petang-petang kot kan, dalam pukul berapa. Blok pun siap pukul 6. Blok siap pukul 6. Dia suruh datang ambil. Okay, so ni dah siap. Kita tunggu blok je. Blok siap je, terus buat pemasangan dekat sini. Okay. Lepas ni jangan buat hal lagi Okay. Warna awak dah pening dah tu. Tahu. Tahu. Jangan buat hal lagi tau. Sekarang kita kena bercakap dengan motor. Okey, kita ada sebiji LC kat sini. Okey. Ni dia special punya case. Malam minggu kan, nak keluar sangat malam minggu. Cuba tengok apa yang ada kat sini. Alah sayang. Alah mak tuan. Root lagi duduk bawah. Root. Enjin pecah. Enjin pecah. Okey. Kita buka dulu. Tengok apa. Sementara tengah tunggu blok spy ni siap. Let's go. Okey. Tengah buka kat blok dia. Dari owner sendiri nak buka. Kita bagi kan. Spek 63 boleh pecah malam minggu. Jalan crack tak boleh. Boleh lah. Blok dia macam ni. Okay, ni blok dia. Jadi macam ni, Gata budak dia kerjakannya. Head bal putus. Head dia dah tak boleh pakai dah ni, dah komot dah. Sebab dah makan rumah apa? Rumah bal tu dia dah makan. Okay. Alhamdulillah lah. Kita boleh teropong daripada Malaysia pergi ke Taiwan ke, daripada pergi ke mana-mana pun boleh. Masalah boleh teropong. Awak nak teropong mana? Owner. Ni sepian-sepian dia, piston dia ni awak. Denyut. Owner baru cakap, bang nak spek 65 lah bang. Tapi sebelum jadi macam ni, sebelum nak naik spek 65, owner ada bercakap nak angkat Y lah, nak apa lah, 100 kali badannya mengajuk lah. Sakit kan? Sakit. Okay, stay tune. Sekejap lagi Okay, enjin kita dah turun kan Enjin kita dapat turun. So kita baru nak buka dia punya belah magnet dia dulu.
Blok kita pun dah sampai. Dah pergi ambil tadi. Ni blok Aspire dah ambil. Okay, harap-harap blok ni okey lah. Blok ni untuk Aspire kita buka, kita buat video untuk esok. So hari kita buat bersih. Pakailah Richard ke cordless kan boleh. Ambil bawa 8 kat situ. Ambil cordless 8 tu, 8 depan sekali, 8 ada? Cek kat sini ni 8. Cordless pun tak berapa kuat dah. Tapi tak apa, kita try je cordless. Ni lah. Oh, tak pakai Richard. Nak ke Richard. Okay. Time tu pegang ni, dia punya ni. Sebab kan bergoyang-goyang. Masuk betul. Tak muat. Muat, masuk. Kau kena tolak dia tegak-tegak. Ni pegang ni. Okay, tekan. Tekan je, tolak je. Pusing je. Betul, tengok betul. Boleh tak? Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okay, ini kita nak buat pemasangan pada piston ring untuk motor Aspire ni. Okay, saya akan tunjukkan untuk pemasangan piston ring lah. Okay, stay tune. Okay, itu piston ring yang kecil sekali. Kita akan masukkan. Tu orang panggil apa? Piston ring minyak kan? Okay, piston ring minyak. Kita ada dua je. Dia sama je. Dia tak kisah atas bawah. Terbalik pun tak apa. Tapi kalau boleh susun tu. Okey. Lepas tu yang lekuk tu pastikan susun lah, berasingan kan. Okey, ni ada piston ring yang tebal warna hitam. Terbalik lah. Ini atas. Oh, itu. Jom mak. Dia dulu. Biar nenek. Dia malu. Apa? Ini terbalik kan. Ini atas, hitam ni tengah. Untuk yang hitam ni biasanya tengok nombor pada nombor tu. Nombor tu mesti kat atas. Yang atas sekali adalah yang chrome lah. Yang pegang ni. Macam tu yang. Ni susunan yang sebenar untuk piston ring. Ni kan pasang macam ni je. Ayo ubah sekejap. Pasang macam ni. Okay, alhamdulillah. Motor Aspire ni dah siap. Okay. Kita nak adjust tail pad dia je lah. So motor LC ni baru sampai. Kita terus buka dia punya headlock. Okay. So owner dia nak pakai blok 57, spek 57. Spek SZ. Spek sini dia special yang tail dia. Tail dia dah bunyi. Okay. Tak apa, nanti kita ketatkan balik. Ni sekejap lagi buat pemasangan terus. So tu dalam kita buat bersih dulu. Bersihkan dia punya kawal apa semua. Enjin tu semua bersihkan. Head dia ni nak tengok bocor tak bocor sekejap lagi. So ini
Yang ni. Tunggulah. Casing tak ada lagi. Casing enjin belum ada. Alhamdulillah Aspire ni berjaya dihidupkan. Okey.